Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kooperasi. Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan dalam Mesyuarat Agung Perwakilan Angkasa kali ke-40. Sebuah platform yang amat penting dalam menentukan hala tuju dan masa depan gerakan koperasi negara. Sempena persidangan ini, saya ingin mengucapkan selamat bersidang kepada seluruh perwakilan koperasi yang hadir dari seluruh negara. Kehadiran saudara-saudari bukan sekadar memenuhi tanggungjawab sebagai perwakilan, tetapi turut mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkukuhkan gerakan koperasi Malaysia. 40 tahun penganjuran MAPA bukan satu tempoh yang singkat. Ia mencerminkan kematangan, kekuatan dan semangat kebersamaan yang telah dibina oleh gerakan koperasi selama ini. Setiap keputusan yang dibincangkan dan dipersetujui dalam persidangan ini akan menjadi asas kepada langkah yang bakal kita ambil pada masa hadapan. Dalam suasana ekonomi yang semakin mencabar dan dunia yang sentiasa berubah, gerakan koperasi perlu terus bergerak ke hadapan dengan lebih strategik, progresif dan berani meneroka peluang-peluang baru. Namun, dalam mengejar kemajuan, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang menjadi asas kekuatan koperasi itu, seperti kerjasama, kepercayaan, kebersamaan dan tanggungjawab kepada anggota. Saya berharap MAPA ke-40 ini akan menjadi medan untuk kita bertukar pandangan secara matang, memperkukuhkan kesepakatan dan memperbaharui tekad dalam membina gerakan yang lebih mampan, berdaya saing dan memberikan manfaat kepada jutaan anggota koperasi di seluruh negara. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan selamat bersidang di Mesyuarat Agung Perwakilan Angkasa kali ke-40. Semoga setiap perbincangan dan keputusan yang dicapai akan membawa kemajuan kepada angkasa, memperkasakan koperasi dan menyumbang kepada kesejahteraan rakyat serta kemakmuran negara. Terima kasih.